Welcome to Johor. It's Visit Johor 22 cents. Nothing to see, it appears, until you watch my vlogs from food, drinks, and attractions. Out at hotels and plain everyday activities and stupidities. No tickets, no entry fee to watch them. I would just appreciate your... Selamat datang ke KSL City Mall. Sekaligus selamat datang ke channel saya dan selamat datang ke Johor Bahru tahun ini 2026, tahun melawat Johor. Jadi hari ini saya nak kongsikan tentang street market atau penjajah jalanan di dalam shopping mall. Like a view. Sebelum kita menuju ke kawasan penjajah jalanan di dalam shopping mall itu, kita lalu sebentar di Chinatown. Chinatown bukan Chinatown betul lah, tapi disebabkan sempena perayaan Tahun Baru Cina yang akan berlaku pada 17 hari bulan 2, iaitu hari pertama kita akan menyambut Ramadan. Mereka ada setting booth di sini, ramai booth, banyak booth yang menyediakan banyak juadah untuk perayaan Tahun Baru Cina. Ada yang halal, tetapi banyak yang tak halal lah. So, kalau datang ke sini berhati-hati kalau anda dijamukan dengan sampel. Bau sotong besar, bau sotong bakar. Okey, so kita menuju ke kawasan penjajah jalanan, iaitu di aras LG. Ramai betul hari ni sebab hari ni hari Ahad. Dan kebetulan pula esok ialah hari Isnin, hari Thaipusam. Jadi minggu ini, hujung minggu ini adalah hujung minggu yang panjang, iaitu kita panggil long weekend lah. Sebab tu ramai yang menuju ke sini untuk membeli belas untuk persediaan Tahun Baru Cina. Terutamanya kawan-kawan kita dari Singapura. Kerana shopping mall ini mudah untuk kita datang kerana public pengangkutan awam memang lalu kat kawasan ni. Jadi di depan kita ini ialah kawasan penjajah jalanan. Ramai-ramai. Itu nama dia, Glutton Food Street. Okay, kita tengok dulu apa yang ada. Ada nasi lemak. Nasi lemak bungkus. Lemak. Ini peti dia macam best lah sarapan ni. Satu ni tak ada jual popcorn, so kita selamat. Jadi kita kat tempat lain dulu Ada yang coffee tu, ada milk tu. Oh, ada ice cream ni, Taiwan ice cream ni. Hello. Oh, bingsu. Okay. Ada bingsu. Okay. Ya, pusing pas. Thanks. Semua mereka sangat friendly. Fruit juice. Ada burger. Ada yum burger.
daripada fish ball, chicken shop. Yes, semua chicken lah. Kalau tak silap dia ada nampak mereka ada jual pork, so berhati-hati kan. Ini apa? Oh, chicken Chinese. Rasanya nampak kuih lah yang tak halal. Tapi ada kuih-kuih yang nyonya kuih sedap ni. Okey. Masa tu bak kuih lah, bak kuih memang tak halal. Kita datang sini pada waktu pagi, jadi cleaner sedang membersihkan kawasan-kawasan pathways lah. Bangkok tu ada makanan Thailand. Ada dua kedai Bangkok food. Ada pork ke? Oh, ada pork. Ini ada pork. Tapi di sebelahnya ada jual pisang goreng. Ini selalu saya makan. Ada kangkung belacan, ada nasi goreng Amerika, dan goreng-gorengan lah, goreng. Sebelah sini, ini makanan Arab, shawarma. Ikan bakar dan kari item ini. Makanan Arab tetapi ada jual ikan bakar. Okey. Itu something special. So kalau datang sini kena banyak beristighfar lah sebab kawasan sini kawasan ramai majoriti pelawat ataupun pengunjung berbangsa Cina yang datang. Jadi kalau nak tengok amboi-amboi memang mata akan menjadi naf lah. Tapi pastikan anda jangan lupa bawa kecuali iman yang tebal, sebab memang boleh kata menarik lah kalau sebagai seorang manusia kita tengok benda-benda yang cantik memang menarik. Ini ada jual ketan memang mahal, RM191, RM16 satu pinggan. Ada jus tebu segar, Vietnamese. Ini best. Fish ini apa dia nama? Lupa lah. Ni Vietnamese. Gai Chan. Saya pernah buat pun dekat rumah. Senang je. Dia nampak ambil. Kelapa segar. Atau kita panggil kelapa botak. Ini ada ice dessert. Ada kedai mama. Kedai mama ni biasalah dia jual rojak lah. Tapi carbonara pun ada. Olio pun ada. Hai. Kari laksa. Tu. Dalam pertimbangan. Okay, so kat situ lah. Inilah dia kawasan penjajah jalanan. Apa yang saya nak makan hari ni? Kejap saya pilih dulu. Hai, mau kari laksa satu? Makan ya. Ini YouTube apa nama? Satu ini. Ini satu. Ya. Apa nama? Ini cakwe. Cakwe. Okey. Ada jual mochi. Ya, betul. Mochi, black sesame, mochi durian. Ada jual hot dog, gitu. Ada jual takoyaki. Apa yang dia tak ada? Semua dia ada. Lemak. Ngambang mata lah. Nasi lemak ni nampak menarik. Tapi ni gambar je lah, tak apalah yang betul kan. Anyway, tengoklah apa yang saya dapat kejap lagi ya. YouTube tak buat. Cik makan dek. YouTube. YouTube. What is your channel? Channel Leo Chaplin. Leo. Chaplin. Terima kasih.
Leo, Leo Chaplin. Ni apa? Jarak sikit. Lagi salah. CHA P ni LIN. Tu dia. Terima kasih. Yang mana? Betul lah. Terima kasih. Kecil-kecilan adik. Dapatlah sikit-sikit. Thank you. You got a subscriber. So this is my kari laksa and shark kuih. Kenapa Laila tercakap English inilah dia kari laksa saya dengan shark kuih. Tapi shark kuih ni tak ada, dia punya pencecah dia tak ada kuah. Jadi apa yang saya kena buat ialah saya kena cari di sini pun biasa juga dia tu. Tapi ni tempat orang lah. Sini ada Nyonya mana tadi? Nyonya kari noodle. Yang nyonya kari ataupun dia panggil laksa nyonya tau. Laksa nyonya dia beza tau dengan kari laksa. Alamak, sekarang dah terwas-was pula. Sebab apa? Tadi kita beli ni dari mamak kan, dia panggil kari noodle, kari laksa. Tapi alamak, kalau dia betul-betul pakai kari mamak memang kurang lah kan. Tapi kalau makan kat sini pun ada lagi dua. Ada kopi. Best juga. Alamak, tapi tak private lah. Sini lah. Okey, apa tadi tengah cakap? Kecap ni dia tak ada pencecah dia. Jadi apa kita kena buat? Kita kena cari kopi. Kita kena cari kopi supaya boleh kita cecah kita punya caping. Kopi kat sini nampak mengarik. Dia punya attendant dia tengah makan. Dia tak apalah, kopi C ni best. Kopi C. Bos, kopi C satu? Ya. Panas lah. Sudah. Okay, Thank you. Welcome. Kita tengok cara dia buat tradisional. Thank you, brother. Thank you. Okay, ini kita punya kopi. Panas. Alright. Kita tinggal yang makanan kita sebab logik lah kalau makanan kita letak atas meja belum dimakan, takkan orang nak ambil kan, takkan orang nak kemas kan. Okay, first kali kita buka kopi kita. Alright. Ini kita bau dulu Bismillah. Bau dia menarik. Wow, sedap. Tak disangka RM5. Kira okey lah. Kat sini kan nama je Glutton Street Food lah tapi makanan dia kat dalam shopping mall kan. Jadi mestilah sewa dia lebih daripada sewa kalau kat tepi jalan kan. Tepi jalan mungkin satu hari RM5 permit MBJB, Majlis Bandaraya Johor Bahru. Tapi kat sini dia sewa satu booth ni macam shopping mall rate lah. Anyway, sebab tu lah bila sewa dia macam shopping mall, harga dia pun agak mahal lah. Tapi tak apa, selesa, ada aircon kan, tak ada habuk. Kalau tepi jalan berhabuk kan. Kita try kita punya cakwe cecah dengan kopi C Bismillahirrahmanirrahim. Mak ai kerasnya. Rasa boleh tahan, tapi dia keras Ini sebenarnya makanan dari
makanan orang Cina sebenarnya. Orang Cina yang pandai buat cakwe ni. Ini keras ni. Makan cakwe dia dah kenyang ni sebab dia padat tau, dia padat. Kalau saya habiskan cakwe ni, nampak saya tak dapat habis lah saya punya kari laksa ni. Okay, kita try pula kari laksa, minum air sikit. Bergek, kopi sedap. Okey. Nah, ni kat dalam kari laksa ni pun kita ada cakwe juga. Ada cakwe. Ada fish cake. Tadi saya ada tanyalah ada fishball tak, sebab saya nampak fishball yang menarik kan. Siapa tak suka fishball kan? Tapi ada juga dekat dalam video-video sosial media yang tunjuk cara buat fishball yang agak menggelikan, menjelekkan kan cara dia buat. Dekat rancangan 999 pun mereka ada tangkap juga pekilang-pekilang fishball yang pengotor yang buat mengeluarkan fishball memang cara kotor sangat. Okeylah, tak bersyukur lah, nanti hilang selera makan. Okey, ni kari dia. Yuk. Okey. Okey. Sangkaan saya meleset kari dia memang dia buat khas untuk kari laksa. Jadi laksa dia memang sedap. Apalah, saya cakap sedap-sedap ni dia bukan food review punya cara lah kan. Seorang food review tak akan kata sedap-sedap. Itu typical punya orang yang datang kedai makan cakap sedap dia. Seorang food review yang baik, dia boleh dan mampu untuk menceritakan tentang makanan yang dia makan tanpa menggunakan perkataan sedap. Simple saja. Okey, apa saya katakan ni? Kalau kari laksa dia lebih banyak santan. Dia punya kari dia sangat kurang. Kira macam latte lah. Kira macam latte. Tapi ini dia punya balance, dia punya keseimbangan santan dengan kari dia sekata. Dia kira macam cappuccino lah. Kalau dari segi kita nak bercerita pasal kopi jadi memang bukan kari semata-mata macam kari yang dekat kedai mamak mereka jual dengan roti canai, makan dengan roti canai. Sebab yang itu kalau buat mie memang tak menjadi memang boleh kata tak sedap, senang cerita. Makan pun 2-3 suap dah berhenti. Tapi ini keseimbangan santan dan kari dia memang ngam. Okay, kita cuba nak bismillahirrahmanirrahim. Mie dia lembut guys. Mie dia lembut Yo, tak sangka lah. Okey lah. Cakwe keras tapi sedap. Tapi kari laksa dia memang ngam. Okey, saya dah rasa dia punya fish cake tadi. Mana dia fish cake? Satu je. Oh, okey. Saya dapat fish cake tadi satu. Masin sikit lah, masin. Okey. Dia punya fish ball dia. Normal lah, normal. Tapi ada, saya pernah makan kari laksa dekat tempat memang kedai Cina yang menghidangkan makanan yang halal.
Muslim friendly lah, boleh kata Muslim friendly, no pork no lard lah. Mereka punya fish cake, fish ball semua macam mereka buat sendiri lah. Okay, fish cake ni keras lah tadi, kalau fish ball tu lembut, tapi kurang berasa sangat. Mungkin dia cuma beli dekat supermarket atau dijual lah. Tapi disebabkan kerana kuah dia sedap, jadi bila kita rendamkan fish ball kat dalam kuah kari dia yang menarik ni, jadi sedap lah dia punya fish cake dia. Sorry, fish ball. Okay, telur rebus. Telur rebus, tetap telur rebus lah Nak kata ada yang sedap, ada yang tak sedap, susah sikit lah. Bergantung pada cara penyediaan telur betul tu, telur kita kau. Alright, kita kembali ke capek kita yang keras ni. Rasa dia memang sedap. Allahu Akbar. Berat tau. Baru nak habiskan. Yalah, sebab tu lah kita ada kopi kita kan. Sampai kita cecah lama sikit kat dalam, jadi lembut tak? Okay, rasa dah 15 saat dah kita rendam, jadi lembut tak? Tak juga, dalam dia lembut, luar dia masih keras. Sebab dia kan digoreng kan, bila digoreng luar dia diselaputi dengan minyak, jadi kalau kita rendam kat dalam asid pun, mungkin dalam asid boleh lembut lah, tapi siapa nak makan asid kan? Memang tak boleh habis lah. Keras tak? Ni keras. Sedap memang sedap. Rasa caka yang menarik, tapi keras. Mana nak makan? Anyway, saya nak cuba habiskan apa yang ada kat depan saya ni. Sekejap lagi kita jumpa lagi ya. Kenyang, tapi gigi sakit makan cakwe keras. Bukan sakit sangat lah, tapi macam makan batu-batu kayu, macam makan kayu. Selain daripada cakwe yang keras, rasa semua okey lah. Silap saya juga sebab kenapa datang dekat street mall yang street hawker tetapi makan makanan mamak kan. Tapi tak apa, yang lain saya dah try lah, memang sedap. Yang mamak tu saya tak pernah try, jadi why not kan. Okay, anyway, inilah dia pandangan di luar KSL Mall. Di sebelahnya ada, alamak lupa pula nama dia yang ini. Besar tau, ini projek besar tau. Alamak, kalau saya dapat saya letak kat bawah ni lah tulisan bawah sini ada, boleh baca. Kat sini ada banyak property, dan juga ada satu shopping mall lagi bawahnya. Di depan sana, inilah kawasan Century Garden, Taman Abad Century Garden. Lama dah kawasan ni. Sejak saya kecil lagi, kawasan ni dah ada. Dan banyak juga rumah-rumah yang dekat sini dah dijadikan lot-lot kedai, kerana dibenarkan oleh Majlis Penerai Johor Bahru. Seronok lah, tapi tak banyak lah untuk rakyat-rakyat Muslim lah macam kita lah. Ada juga tapi tak banyak, terutamanya di kawasan depan sana, jalan depan sana. Okay, anyway, itulah dia untuk hari ini.
Terima kasih kerana menyertai saya dalam petualangan kita hari ini. Tajuknya ialah penjajah jalanan di dalam shopping mall. Terima kasih dan kita jumpa lagi di lain video, di lain masa. Masih setengah lagi makan cakwe keras. Baiklah, Assalamualaikum, bye bye.